Assalamualaikum dan hai guys. Selamat datang ke Oi Jom, tempat kita throwback kisah hiburan Malaysia dari yang manis sampailah yang buat kita sebab. Hari ini kita imbau semula beberapa bintang seni yang pergi terlalu awal, tapi kenangan mereka tetap hidup dalam jiwa peminat. Jom kita mulakan. Kes tragis yang masih diingati sampai sekarang, Along Spoon. Penyanyi muda yang telah meniti puncak populariti ini pergi terlalu awal pada usia baru 19 tahun. Lebih memilukan pemergian bukan kerana sakit, tapi akibat dibunuh dengan kejam. Jasadnya ditemui dalam guni. Satu berita yang cukup menggemparkan negara waktu itu. Walaupun hayatnya pendek, bakat dan keriernya sempat menyerlah melalui lagu-lagu di kumpulan Spoon. Dan sampai hari ini, lagu Rindu Serindu-Rindunya masih mekar segar di ingatan. Menjadi bukti bahawa suara dan namanya takkan pernah padam dalam ingatan peminat. Ingat lagi tak peserta mentor musim pertama ni? Yep, Yani Mentor. Muda, berbakat, suara dia memang power. Masa tu ramai nampak potensi dia untuk jadi bintang besar dalam industri muzik tempatan. Tapi takdir berkata lain. Pada usia 25 tahun, Yani pergi meninggalkan kita semua kerana tumor paru-paru. Walaupun perjalanan seninya terlalu singkat, namun aura dan kenangan di pentas mentor masih segar dalam ingatan peminat yang pernah menyokongnya. Suara emas mungkin dah tiada, tapi memori itu kekal selamanya. Dunia lakonan kehilangan pemata bila pelakon Faizal Yusof pergi pada usia 33 tahun akibat serangan jantung. Arwah mula mencipta nama menerusi drama-drama popular yang cukup dekat di hati penonton, antaranya Blok 404 dan Adamaya. Lakonannya penuh penghayatan membuatkan watak yang dibawa terasa hidup. Pemergiannya memang mengejutkan ramai pihak, terutama peminat yang membesar dengan drama-drama tersebut. Walaupun dia dah tiada, karya dan lakonannya tetap jadi inspirasi. Bukan sahaja kepada peminat setia, tetapi juga kepada pelakon generasi baru yang mahu mengikut jejaknya. Seterusnya, jom kita throwback pada seorang penyanyi yang bersuara memang lain macam, Acik Spin. Acik mula dikenali bersama kumpulan Spin, tapi namanya betul-betul meletup bila bergandingan dengan Siti Nordiana. Lagu duet mereka macam Memori Berkasih dan Paling Comel masih segar di telinga kita sampai hari ini. Sayangnya takdir lebih dulu menjemput. Pada usia muda 27 tahun, Acik pergi meninggalkan kita akibat kemalangan jalan raya. Kehilangannya memang terasa sebab waktu tu dia tengah berada di puncak kerjaya. Dari lagu solo sampai ke duet dengan Nana, karya Acik Spin kekal malar segar dalam hati peminat. Walaupun jasadnya sudah tiada, tapi suara dan kenangan Acik tetap hidup dalam dunia seni. Satu nama besar dalam dunia lawak iaitu Yus Jambu atau nama sebenarnya Yusri bin Edo. Dikenali sejak program Raja Lawak musim pertama. Bakatnya yang spontan dan gaya lawaknya yang bersahaja buat dia cepat jadi kegemaran ramai. Malah dia juga jadi idola dan mentor kepada pelawak-pelawak generasi baru. Tapi pada usia 39 tahun, Yus pergi akibat sesak nafas. Berita itu benar-benar mengejutkan dunia hiburan sebab ramai yang masih menantikan gelak tawanya di pentas. Walaupun gelaknya dah tiada, lawak, kata-kata selamba dan kenangan manis arwah terus menjadi memori yang menghiburkan kita sampai hari ini. Arwah Abang Boce, satu lagi nama besar dalam dunia lawak tanah air. Dengan tubuh gempalnya, wajah bersahaja dan perangai kelakar semula jadi, Abang mudah disenangi oleh semua orang. Pemergiannya pada usia 32 tahun amat mengejutkan. Hanya selepas 2 hari demam, berita itu bukan sahaja meruntun hati keluarga dan sahabat rapat, malah seluruh rakyat Malaysia terasa kehilangan sosok yang sentiasa menghiburkan. Terima kasih Abang kerana gelak tawa, kata-kata spontan dan memori lawakmu akan terus segar dalam hati peminat. Walaupun jasadmu tiada, namamu akan kekal dalam sejarah dunia seni komedi Malaysia. Pandemik COVID-19 ragut ramai insan, termasuklah pemata seni kita, iaitu Siti Sarah Raisuddin. Pada usia 36 tahun, dia pergi meninggalkan suami tercinta Syuib serta 4 orang anak yang masih kecil. Pemergiannya ketika melahirkan anak bongsu benar-benar menyentuh hati seluruh rakyat Malaysia. Ramai peminat, rakan artis, malah orang ramai yang tidak mengenali secara dekat pun turut bersedih. Semangat juangnya melawan virus serta kasih sayang kepada keluarga menjadikan kisah arwah sebagai teladan tentang erti pengorbanan seorang ibu dan isteri.
Walaupun sudah tiada, karya dan kenangannya terus hidup dalam hati kita semua. Shazlin Suhaizan Zainal pergi pada umur 26 tahun, hanya beberapa hari sebelum menyambut ulang tahunnya yang ke-26. Beliau meninggal pada 10 November 2022 selepas dilaporkan jatuh dari sebuah bangunan. Shazlin mungkin berlakon secara separuh masa, tapi namanya sempat menyerlah dalam beberapa drama popular seperti Si TikTok dan Oh My Hantaran, serta telefilm Ada Yang Mengikut. Selain bakat lakonan, dia juga aktif sebagai model dan pepengaruh, sering jadi wajah yang digemari di sosial media. Walaupun pentas hidupnya sudah tertutup awal, senyumannya yang manis dan personaliti yang ceria tetap segar dalam ingatan peminat serta rakan-rakan artis. Kisahnya akan terus dikenang. Kita akhiri dengan pemergian Fairuz Mizran yang dikenali sebagai klon P. Ramlee. Suara dan lenggoknya memang mirip Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab itu dia selalu jadi tumpuan bila menyanyi. Fairuz bukan sekadar penyanyi, tapi juga penerus legasi seni yang istimewa. Namun pada usia 38 tahun, Fairuz pergi meninggalkan dunia seni. Walaupun suaranya kini membisu, melodinya tetap dalam ingatan peminat dan penggiat seni. Itulah antara bintang seni yang pergi terlalu awal namun meninggalkan memori yang tak mungkin kita lupakan. Setiap senyuman, setiap lagu, setiap watak mereka masih hidup dalam hati kita sampai bila-bila. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka semua. Seni itu abadi dan walaupun jasad tiada, karya dan jasa mereka akan terus jadi inspirasi generasi akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe Ojom untuk kisah yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.